Anda berada di sini bukan secara kebetulan. Hakikat bahawa video ini telah menemui anda di antara berjuta-juta kandungan lain adalah satu isyarat yang jelas. Ia adalah bukti resonans kuantum. Kesedaran anda telah mencapai frekuensi getaran tertentu. Satu tahap kepekaan yang membolehkan anda menerima mesej ini. Anda telah bersedia. Fikirkan sejenak tentang beberapa bulan atau tahun kebelakangan ini. Adakah anda mengalami perkara-perkara yang sukar dijelaskan? Mungkin ada detik-detik di mana anda tiba-tiba tahu sesuatu tanpa tahu dari mana datangnya maklumat itu. Mungkin anda mula perasan corak nombor yang berulang seperti 11.11 atau 4.44 di mana-mana sahaja. Atau mungkin anda mengalami synchronicity yang semakin kerap dan kuat, di mana fikiran anda tentang seseorang diikuti dengan panggilan telefon daripada mereka, atau jawapan kepada soalan yang bermain di fikiran anda muncul secara tiba-tiba dalam sebuah lagu di radio. Anda mungkin juga merasakan perubahan fizikal yang aneh, seperti getaran tenaga di dalam badan anda, tekanan di dahi, atau rasa pening yang datang dan pergi tanpa sebab perubatan. Semua ini bukanlah imajinasi anda. Ini adalah tanda-tanda. Tanda-tanda bahawa sistem saraf dan medan tenaga anda sedang melalui proses penentukuran semula. Anda sedang dinaik taraf untuk mengendalikan frekuensi kesedaran yang lebih tinggi. Alam semesta sedang menyediakan anda untuk satu anjakan paradigma yang besar dalam cara anda mengalami realiti. Anda sedang diselaraskan untuk menerima apa yang saya panggil kata laluan kuantum. Sebelum saya mendedahkan kata laluan ini, anda perlu faham mengapa anda berada dalam kedudukan yang sempurna untuk menerimanya sekarang. Sebahagian besar daripada proses penentukuran ini melibatkan apa yang mungkin anda anggap sebagai kesukaran atau kegagalan. Mungkin anda baru sahaja melalui perpisahan yang menyakitkan. Mungkin anda kehilangan pekerjaan yang anda fikir adalah segala-galanya. Atau mungkin anda menghadapi tekanan kewangan yang terasa seperti tidak akan berakhir. Dari perspektif ego, ini adalah tragedi. Tetapi dari perspektif kuantum, ini adalah satu pembersihan yang disengajakan dan perlu. Setiap hubungan, pekerjaan atau situasi yang tidak lagi sejajar dengan frekuensi jiwa anda yang sebenar terpaksa disingkirkan. Ia adalah seperti menala radio. Untuk menangkap siaran yang jelas, anda perlu menghilangkan semua statik dan gangguan daripada frekuensi lain. Kesukaran yang anda hadapi adalah proses alam semesta menyingkirkan gangguan dari medan tenaga anda, mewujudkan koheren dan kejelasan yang diperlukan agar kata laluan kuantum ini berfungsi. Saya sendiri menemui prinsip ini pada titik terendah dalam hidup saya. Saya telah kehilangan segalanya, perniagaan saya, hubungan saya dan wang simpanan saya. Dalam keadaan putus asa yang mutlak, saya menyerah sepenuhnya. Saya berhenti cuba mengawal, berhenti cuba membuat sesuatu berlaku. Pada saat penyerahan itu, satu kesedaran yang mendalam melanda saya, dan dalam sekelip mata, seluruh realiti saya berubah. Itulah saat saya menerima kata laluan ini, dan ia telah mengubah segala-galanya. Cabaran yang anda hadapi bukanlah hukuman, ia adalah persediaan. Jadi, apakah kata laluan kuantum ini? Ia bukan satu siri perkataan untuk anda ulang seperti mantera. Ia adalah satu anjakan asas dalam identiti. Ia adalah kesedaran yang mengubah segala-galanya. Kata laluan itu ialah, aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara. Fahami ini secara mendalam. Ini bukan tentang mengatakan aku kaya atau aku sihat. Itu masih beroperasi dari tahap seseorang yang cuba mendapatkan sesuatu. Anjakan sebenar berlaku apabila anda menyedari bahawa aku yang asas kesedaran tulen sebelum ia mengambil apa-apa bentuk atau
Identiti adalah satu-satunya perkara yang benar-benar wujud. Diri anda yang anda kenali dengan nama, sejarah dan personaliti anda hanyalah satu daripada berjuta-juta bentuk sementara yang aku ini alami. Wang, hubungan, badan fizikal anda, semuanya adalah bentuk sementara yang sama. Apabila anda beroperasi dari tahap seseorang, anda melihat diri anda terpisah dari apa yang anda inginkan. Terdapat anda dan terdapat wang. Terdapat jurang. Tetapi apabila anda bersemayam dalam kesedaran aku, anda menyedari bahawa anda dan wang adalah perkara yang sama. Hanya getaran yang berbeza dari sumber kesedaran yang satu. Anda berhenti menjadi orang yang cuba memanifestasikan sesuatu dalam realiti dan anda menjadi kesedaran itu sendiri yang memilih kemungkinan mana untuk dialami. Minda separa sedar anda yang menurut ahli neuroscience mengawal 99% tingkah laku anda telah diprogramkan untuk percaya kepada identiti terhad seseorang ini. Cabaran anda adalah untuk memprogram semula kepercayaan teras ini pada tahap yang paling dalam. Bagaimana anda melakukan anjakan ini? Ia bermula dengan mengalihkan perhatian anda. Sepanjang hidup anda, perhatian anda telah tertumpu keluar pada bentuk-bentuk sementara. Pekerjaan, hubungan, masalah, kejayaan. Sekarang anda mesti menarik perhatian itu ke dalam, kepada sumbernya, kepada kesedaran yang sedar, kepada aku. Ini selari dengan prinsip paling asas dalam fizik kuantum, kesan pemerhati. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, zarah seperti elektron berkelakuan seperti gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila tidak diperhatikan. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi zarah tunggal di satu lokasi. Siapakah pemerhati sebenar? Bukan mata atau otak anda. Pemerhati sebenar adalah kesedaran aku yang tidak berbentuk itu. Selagi anda mengidentifikasikan diri anda sebagai seseorang yang memerhati, anda adalah sebahagian daripada eksperimen terperangkap dalam bentuk sementara. Tetapi apabila anda mengalihkan identiti anda kepada pemerhati itu sendiri, kepada kesedaran tulen, anda melangkah keluar dari eksperimen. Anda menjadi kuasa yang meruntuhkan gelombang kemungkinan. Anda tidak lagi cuba menarik realiti kepada anda. Anda memilih realiti mana yang akan runtuh ke dalam pengalaman anda. Latih diri anda setiap hari. Apabila anda bangun pagi, sebelum anda memikirkan siapa anda atau apa yang perlu anda lakukan, rasakan kehadiran aku yang senyap. Kesedaran yang hanya wujud. Ini adalah titik sifar anda, kanvas kosong di mana realiti dilukis. Dari ruang ini, anda bukan lagi mangsa keadaan. Anda adalah sumber keadaan. Memahami ini secara intelektual adalah satu perkara. Menjelmakannya adalah perkara lain. Ramai orang terperangkap di sini. Mereka memahami konsep itu tetapi terus hidup seolah-olah mereka adalah orang yang terpisah dan terhad. Sebabnya ialah medan tenaga mereka masih tidak koheren. Ia dipenuhi dengan frekuensi yang bercanggah daripada kepercayaan lama, trauma masa lalu dan ketakutan tentang masa depan. Untuk benar-benar mengendalikan kata laluan kuantum, anda perlu mewujudkan koheren dalaman. Anda perlu menyelaraskan fikiran, emosi dan tenaga anda dengan kebenaran aku. Inilah sebabnya mengapa pembersihan yang anda lalui sangat penting. Ia telah membuang banyak ketidakkoherenan. Sekarang, tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan koheren ini. Ini bermakna menjadi sangat berhati-hati dengan apa yang anda benarkan masuk ke dalam medan anda. Adakah anda menonton berita yang menimbulkan ketakutan? Adakah anda terlibat dalam gosip ataupun perbualan yang bergetaran rendah? Adakah anda terus memainkan semula cerita lama tentang kekurangan dan kekecewaan di dalam fikiran anda? Setiap pemikiran, setiap emosi, setiap perkataan yang anda ucapkan adalah satu getaran.
Ia sama ada mengukuhkan identiti terhad anda sebagai seseorang atau ia menyelaraskan anda dengan kuasa tak terhingga aku. Anda bukan lagi hanya berada dalam medan kuantum. Anda adalah medan itu. Anda adalah ruang di mana semua kemungkinan wujud. Apabila anda benar-benar merasai ini, bukan hanya memikirkannya, anda akan merasakan anjakan yang mendalam. Kebimbangan akan hilang, digantikan dengan rasa damai yang mendalam. Keputusasaan akan hilang, digantikan dengan rasa kepastian yang mutlak. Anda akan tahu pada tahap selular bahawa anda adalah kuasa kreatif alam semesta yang mengambil bentuk manusia untuk seketika. Mari kita jadikan ini praktikal. Bagaimana anda mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam kehidupan harian anda? Mulakan setiap pagi dengan tidak melakukan apa-apa. Sebelum mencapai telefon anda, sebelum merancang hari anda, hanya duduk atau baring selama beberapa minit dan rasakan kehadiran kesedaran di dalam diri anda. Rasakan ruang senyap di sebalik fikiran anda. Kenali ia sebagai diri anda yang sebenar. Aku ini. Sepanjang hari, latih diri anda untuk kembali ke ruang ini. Apabila anda berasa tertekan di tempat kerja, berhenti seketika. Tutup mata anda dan berhubung semula dengan aku. Ingat bahawa situasi kerja itu hanyalah bentuk sementara. Anda adalah realiti yang kekal. Apabila anda berinteraksi dengan orang lain, cuba lihat melangkaui personaliti mereka, melangkaui bentuk sementara mereka. Cuba lihat percikan aku yang sama di dalam diri mereka. Ini akan mengubah sepenuhnya cara anda berhubungan dengan dunia. Daripada bertindak balas terhadap drama dan ego, anda akan bertindak dari tempat kebijaksanaan dan kasih sayang tanpa syarat. Saya mahu anda melakukan sesuatu sekarang. Di ruangan komen di bawah, tuliskan, aku adalah kesedaran yang mengalami. Bukan sebagai satu afirmatif untuk membuat sesuatu berlaku, tetapi sebagai satu pengisytiharan tentang apa yang anda kini sedar adalah benar. Dengan menulisnya, anda mula mengukuhkannya dalam realiti fizikal anda. Anda menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta dan kepada minda separa sedar anda bahawa anjakan telah berlaku. Baca komen orang lain dan rasakan tenaga kolektif kita semua yang sedang bangkit kepada kebenaran ini bersama-sama. Apabila anda mula beroperasi dari keadaan aku ini, jangan terkejut jika dunia lama anda cuba menarik anda kembali. Anda mungkin akan dicabar. Keraguan mungkin timbul. Minda anda yang telah dilatih seumur hidup untuk percaya kepada batasan akan berkata, ini tidak masuk akal. Lihat masalah kewangan awak. Lihat kesunyian awak. Ini adalah ujian kesetiaan anda. Adakah anda akan setia kepada ilusi bentuk sementara? Atau adakah anda akan setia kepada kebenaran aku yang kekal? Setiap kali keraguan muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya tenaga. Sebaliknya, perhatikan ia. Lihat ia sebagai satu lagi bentuk sementara yang muncul dalam kesedaran anda. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda dan kemudian dengan lembut kembalikan perhatian anda kepada kehadiran aku yang senyap. Ini adalah amalan. Ia seperti membina otot. Pada mulanya, ia mungkin terasa sukar, tetapi semakin anda melakukannya, semakin mudah ia menjadi. Epigenetik menunjukkan kepada kita bahawa persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Apabila anda mengubah persepsi asas anda dari saya seorang yang terhad kepada aku adalah kesedaran tanpa had, anda secara literal memprogram semula badan dan realiti anda pada tahap yang paling asas. Anda perlu menjadi sangat sabar dan penyayang dengan diri sendiri semasa proses ini. Anda sedang membongkar pengaturcaraan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana anda lupa. Akan ada hari-hari di mana anda tergelincir kembali ke dalam identiti lama. Tidak mengapa.
Kuncinya adalah untuk tidak menghakimi diri sendiri. Hanya perhatikan dan dengan lembut kembali. Kembali kepada aku. Itulah satu-satunya tempat perlindungan yang sebenar. Kesimpulannya, anda telah dipanggil ke sini hari ini untuk menerima kunci kepada realiti. Kunci itu bukanlah satu teknik ataupun strategi luaran. Kunci itu adalah anda. Bukan anda yang anda fikir anda, tetapi aku yang sebenar yang merupakan sumber segala-galanya. Perjalanan anda sehingga ke tahap ini dengan segala cabaran dan keajaibannya telah menjadi persediaan yang sempurna. Semua sinkronisiti, semua pembersihan, semua detik mengetahui telah membawa anda ke ambang anjakan terbesar dalam hidup anda. Kata laluan kuantum, aku adalah satu-satunya realiti dan segala yang lain adalah aku dalam bentuk sementara, kini menjadi milik anda. Jangan hanya memegangnya sebagai satu idea yang menarik. Hayatinya. Bernafas dengannya. Jadilah ia. Berhenti melihat diri anda sebagai ombak kecil yang cuba mengawal lautan. Sedarlah bahawa anda adalah lautan itu sendiri, yang sedang mengalami dirinya sebagai ombak untuk seketika. Dari perspektif ini, tiada apa yang perlu ditakuti, tiada apa yang perlu dicapai. Semuanya sudah ada di dalam diri anda, menunggu untuk diaktifkan melalui kesedaran anda. Anda adalah pencipta dan ciptaan, pemerhati dan yang diperhatikan. Inilah kebebasan sejati, inilah kuasa sejati. Jika mesej ini bergema dengan anda pada tahap yang mendalam, kongsikan video ini. Ada orang lain yang juga telah bersedia, yang sedang menunggu untuk mendengar kata-kata ini. Langgan saluran ini untuk terus mendalami kebenaran ini bersama-sama. Perjalanan anda baru sahaja bermula. Selamat kembali ke rumah.